Soalan yang selalu pembaca ataupun saya terima daripada pembaca tentang bagaimana Sungai Batu itu dijumpai. Pada yang setakat yang saya dengar taklimat dan juga pengetahuan saya, kan senang saya berbicara seolah macam kita bercakap lah. Pada tahun 2007 apabila NCIA ditubuhkan untuk memantapkan peranan ataupun fungsi NCIA itu sendiri, Tun Abdullah Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri pada waktu itu, meminta Jabatan Warisan Negara perkemaskan data atau perkemaskan sejarah Lembah Bujang tu, sebab NCIA salah satu dia fungsi dia untuk pelancongan. Jadi apabila dia nampak Lembah Bujang sebagai satu tempat ataupun lokasi ataupun dia memang dalam sejarah, buku-buku sejarah tu memang kita tahu kan. So dimintalah untuk perkemaskan kalau memang tindakan yang baik lah kan. Jadi Jabatan Warisan Negara minta kepada USM iaitu bawah penyidikan Pusat Penyidikan Arkeologi Global USM untuk ambil tindakan itu untuk kumpul data-data tentang Lembah Bujang. Yang menariknya, Prof. Dr. Mukhtar Saidin mengikut taklimat dia sering tertanya, sebab ialah sebagai pakar dan sebagai salah seorang yang terbaik dalam bidang arkeologi dunia, dia ramai yang baca dan dia sendiri pun baca bahawa ada Selat Melaka digunakan paling awal dah 1 Masehi dah. 1 Masehi. Tetapi dalam sejarah yang kita tahu, Melaka pada tahun 1511 baru kita tahu sejarah itu jatuh kan. Tapi kenapa tak ada satu tempat yang yang ada mention tentang mesti ada satu tempat persinggahan di mana pedagang akan berhenti, sebab 1 Masehi dah digunakan Selat Melaka, mesti ada satu tempat pelabuhan dan sebagainya kan. Jadi disebabkan dia adalah jurusan ataupun mendalami bidang geologi, geografi, dan dia buat pemetaan melalui satelit lah. Melalui satelit dan saya pun tak berapa ingat dah dia punya tu, tapi dalam buku ada. Buku yang sepatutnya pembaca tahu dua pembaca patut baca dulu 2 buku, nanti saya akan tunjuk, sebab di situ kita akan tahu tentang Sungai Batu. Jadi apabila buat pemetaan melalui satelit ikut paras air lah, lautan, so ada 4 graf ataupun 4 grafik yang menunjukkan perubahan paras air mula-mula 1 Masehi hingga kepada sekarang, dan 4 graf yang dipecahkan mengikut kurun ke kurun. Nanti saya akan tunjuk juga. 1 Masehi, waktu tu pengkalan Bujang atau Sungai Mas masih berada di bawah paras laut. Dan yang menariknya, daratan yang paling hampir dengan laut pada waktu itu adalah Sungai Batu. So bila dah dikenal pasti tempat Sungai Batu, so tim Prof pun turun ke Sungai Batu lah. Dan alhamdulillah kajiannya ternyata betul. Apabila masuk saja pada ladang kelapa sawit, yang waktu tu ladang lah, dipijak tu memang bata-bata purba dah timbul. Itu pun sebelum yang difahamkan, sebelum tanaman di situ ditanam ataupun ladang, sebelum ianya jadikan ladang kelapa sawit, sebelum tu dia hutan belukang, lepas tu ditanam dengan getah, dan kemudian baru ditanam dengan kelapa sawit. Bermakna aktiviti kat situ dah berlaku lama dah penanaman getah dan juga kelapa sawit. Jadi di situlah start macam mana Sungai Batu Mabuk Kedah dikenal pasti adanya tinggalan yang bersejarah. Nanti saya akan cuba sambung
kita akan tengok slide demi slide apa yang dikatakan, apa yang dijumpai dan lokasi Sungai Batu tu sendiri. Okey.